Izzah masuk gua, dia dalam gua tu okay. Ada yang paling latest invite dalam grup kat thread tu je mampu. Tak tuan-tuan, kita nak pergi perang. Bila general perang kita tak bunyi macam general perang, lembik. Tak lembik tu tak apa lagi lah. At least kalau dia macam Tok Abah lah kan. Tok Abah ni okay, kita kutuk lah macam mana sekalipun tuan-tuan, lembik, dia tak ada kekuatan, tak pandai, tak bijak, buat media ke laut, bayar berjuta-juta, mungkin puluh ribu lah, ratus ribu lah untuk dia punya studio, bayar dia punya view semua. Sekurang-kurangnya dia buat kerja. Okay, yang ni sekurang-kurangnya kita nampak lah muka dia, dia buat video, dia cuba sekurang-kurangnya lah. Tok Abah KP Jacom tu sekurang-kurangnya. Fahmi Fazil kita kutuk lah macam mana sekalipun, dia lembik lah, lemah lah, terpaku lah, terkaku lah sebagainya, sekurang-kurangnya dia keluar buat kenyataan media walaupun orang maki. Tapi timbalan presiden kita merangkap general perang kita lepas habis pemilihan parti itu ke mana? Dia beria-ia nak jadi timbalan presiden, beria-ia nak mengambil alih tempat Rafizi. Bermakna sepatutnya dia menjadi orang yang lebih hebat daripada Rafizi. Sepatutnya jadi orang yang paling lagi bagus daripada Rafizi. Orang seperti Amir, orang seperti Samsul Iskandar, pada masa itu menolak dia ke hadapan kerana dia lebih hebat daripada Rafizi. Saya ingat lagi mana dia si botak yang mengatakan Nurul Izzah tu lebih hebat daripada Rafizi. Cuba tanya dia kalau dia live, kat mana Nurul Izzah sekarang ni? Bersembunyi. Apa kenyataan Nurul Izzah? Saya bukan benci Nurul Izzah, tak, saya tak benci langsung Nurul Izzah. Saya sayang Nurul Izzah sebagai satu rakan kepada rakan yang lain. Tetapi bila dia sanggup mengambil satu tanggungjawab kerja, saya ni majikan contoh, kalau saya majikan, saya kata kamu boleh buat kerja, boleh, saya bayar gaji kamu, saya bayar gaji kamu, maknanya saya nak kamu tunaikan tanggungjawab melaksanakan tugas tersebut. Isunya sekarang ini, dia dah sanggup mengambil tanggungjawab tersebut, di mana dia setelah dia memikul tanggungjawab. Saya dengar dia kena marah dengan bapa dia, tapi itu saya dengar lah kan, betul tak betul wallahualam kan. Tapi saya dengar macam tu lah, kerana menjanjikan kemenangan di Sabah tapi melingkup Sabah. Kalau dah melingkup Sabah tak apalah Izzah, dah melingkup Sabah tak apalah, benda tu dah berlalu. Isunya sekarang Melaka is coming, Melaka is the next one. Rundingannya bagaimana? Tinggal 2 kerusi yang dikuasai Perikatan Nasional. Adakah kita akan hanya dapat 1 kerusi? Atau kita tak akan dapat kerusi langsung? Atau kita akan dapat 2 kerusi? Ke macam mana? Tak ada move. Saya tanya orang Melaka ni, korang macam mana ni? Tak ada move, nothing, we don't know. Kami tak tahu nak bergerak macam mana. Adam Adli tak boleh disalahkan, sebab Adam Adli pengurusi negeri. Yang menentukan rundingan kerusi bukan Adam Adli. Yang menentukan rundingan kerusi adalah pengurusi JPRP, Jawatan Kuasa Pilihan Raya Pusat, merangkap timbalan presiden dan presiden, bapaknya dan anaknya. Jangan salahkan nanti Adam Adli. Adam Adli dilantik, dia hanya pemangku. Samsul Iskandar punya tempat, dia hanya pemangku. Kena salahkan timbalan presiden, merangkap jeneral perang, merangkap pengurusi JPRP. Pengurusi JPRP bertanggungjawab untuk merunding kerusi. Sampai sekarang pilihan raya tak lama lagi ni tuan-tuan. Bulan ni dah masuk Januari, maksudnya bulan 8 ni pilihan raya. Sorry, bulan September, bulan 9, Ogos, September, bulan 9 pilihan raya. Ada 9 bulan. Kalau hari ni mengandung 9 bulan dah lahir, ada 9 bulan lagi nak pilihan raya. So kita nak macam mana? Adakah kita akan let go semua kerusi itu demi untuk menjaga kesejahteraan kita dengan UMNO di Johor, di Melaka? Sebab lepas Melaka itu ada Sarawak kan? Lepas Melaka ada Sarawak. Sarawak bagaimana? Adakah ada rundingan, tak ada rundingan, atau dibiarkan begitu saja? Lepas Sarawak kita ada Johor, lepas itu ada PRU. Sabah tu dah kalah-kalah lah. Tetapi sekarang ni yang akan datang ni bagaimana? Yang tu tak berlaku lagi. Yang dah kalah tak payah nak ditangis, tak payah nak nangis yang dah kalah tu. Kamu pun bukan ada masa pilihan raya.
Kan? So fokus kepada yang ni, takkan hilang. Takkan hilang. Kalau ini tak boleh kritik, parti kita jadi parti apa? Parti PKR berasal daripada parti yang berani mengkritik. Sebab itu moto kita, tema kita adalah lawan tetap lawan. Kita kena berani mengkritik. Kamu sanggup memikul tanggungjawab. Berani memikul tanggungjawab bermakna kamu juga berani untuk dikritik. Sebab itulah perkataan Melayu ni cantik, tuan-tuan. Berani memikul tanggungjawab. Berani menanggung, kena berani menjawab. So sekarang saya, sementara masih menjadi ahli ni, bertanyakan, ataupun bekas pengundi ataupun penyokong Pakatan Harapan, bertanyakan, tanggungjawab kamu itu yang berani kamu tanggung. Tanggungjawab. Soalan kami, kamu kena jawab. Yang kamu nak tanggung ni, apa yang kamu buat? What have you done? What are you doing? Kamu sedang buat apa sekarang ini? Ada perancangan tak ada banyak? Oh, perancangan kita senyap is. Itu yang berlaku kat Sabah hari tu kan. Perancangan kita senyap is. Kita tengah rancang, jangan risau. Kita tengah rancang, bom, melengkup semua. Melengkup. Nak saya ramalkan apa berlaku kat Melaka, tuan-tuan? Okey, saya nak tanya tuan-tuan lah. Kalau PKR bertanding di Melaka, tuan-tuan rasa berapa kursi akan menang? Berapa kursi akan menang? Tak payah cerita berapa kursi bertanding lah. Berapa kursi menang PKR di Melaka? Tuan-tuan tulis komen kat bawah. Parti kita ni dulu adalah parti paling ditakuti dan paling disegani oleh lawan dan kawan. Telur kosong. Satu kursi kat mana? Kat mana? Satu tu kat mana? Tulis dua lah, mau tak senang. Kat mana? Kat mana? Kat mana dua tu boleh menang? Hai, kat mana? Kat mana? Ha. Mana? Kosong telur. Ha, kat mana? Ada orang berulang hantar komen ni, saya dah jawab dah komen tu. Kan? Kelebang. Kelebang. Kelebang, tuan-tuan. Kelebang. Siapa bertanding kat Kelebang sekarang? Siapa menang kat Kelebang? Melimau, Sungai Udang. Sungai Udang Melimau tu UMNO. Tangga Batu Tangga Batu Parlimen. Saya bukan tanya Parlimen, saya tanya Don Duyung Parlimen UMNO. Kat Vietnam. Ha, mana? Laut Melaka. Kerusi dia bagi kat Amal. Ha? Kat mana? Kat mana, tuan-tuan? Tak payah saya ramal, tuan-tuan dah ramal lah. Satu kursi jadam. Ya Allah, ya Tuhanku, korang faham tak? Adun, bukan Parlimen. Adun, Dun. Korang faham tak? Ni dah tonton politik malam-malam ni, tak dapat beza Dun dengan Parlimen ke? Parlimen lain. Parlimen Adam Adli memang satu. Saya cakap Dun. Dewan Undangan Negeri. Tak faham? Faham tak faham? Tak faham? Ha. Kau faham kan? Tak, dia macam ni lah, tuan-tuan. Kita nak lihat benda ni orang lain, jadi apa beza kita? Contention sama, so apa beza kita? So akhirnya dia jadi parti yang Anwar Ibrahim, dan dia rasa hak dia pada Anwar Ibrahim. Betul lah Rafizi kata gitu. Sebenarnya memang betul pun. 2022 dahulu memang Anwar Ibrahim bengang apabila ramai yang tak dengar arahan dia untuk sokong Saifuddin masa tu. Ramai yang pergi sokong Rafizi. Memang betul pun. Kan? Tidak apalah. Itu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak, maka itulah yang dia dapat. Jadi kepada yang menjilat Anwar Ibrahim, teruskanlah. Kan? Teruskanlah. Terima kasih yang